So kita baru sampai rumah lepas dah register apa semua, and then kita siapkan pemakanan kita dekat situ. So apa yang korang nampak dekat sini, saya buat 2 meal 120 gram nasi dan 40 gram of protein. Yang ni ada daging, yang ni ada ayam. Tadi pagi kita dah makan 2 meal dah dekat sana. So ini kita buat meal kejap lagi pukul 4 dan juga pukul 7. Yang ini kita standby kalau lapar nanti. So ini saya buat banyak sikit sebab kita nak standby. So ya, meal kita dah siap untuk carbo loading hari ni. Full carbo loading. Kita carb loading yang ke meal yang ke-3 ke 4 hari ni. Nasi dengan ayam je. Pun dah sedap lah. So lepas ni kita nak pergi training badan kita. Lepas tu kita nak pergi Airbnb, check in. Lepas tu just relax untuk hari ni. Barai, energi makin low. So, marilah kita. So, Assalamualaikum guys. Welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk sihat sadar itu bonus. So, untuk first day, kita baru je lepas check in dekat Airbnb. And pagi tadi kita dah daftar dah. Ini bag dia, semua barang-barang. So, kita dah daftar dah pagi tadi. Lepas tu, kita balik rumah. Petang kita datang balik untuk buat training. So saya dah dapat certified dah guys. So kira saya dah certified dah ni untuk WNBF Malaysia. Lepas tu je kita tengok apa yang ada dalam bag ni. Lepas tu kita dapat apa ni. Oh, so ini adalah membership card. Untuk nak join WNBF ni dia kena ada membership tau. So kalau korang tak ada membership card ni, korang tak boleh join lah. And membership card ni dia kena renew tiap-tiap tahun. So saya dapat t-shirt daripada WNBF Malaysia juga. Lepas tu kita dapat apa ni, tiket. Lepas tu ada buku dia. Dan so inilah tag nombor saya untuk esok competition. Nombor kita 46. So untuk event kali ni, day 1 ni sangat-sangat santai. Kita just register, timbang berat badan, training, Airbnb, buat video sikit macam sekarang ni. Lepas tu dia just relax and chill lah. Okay. So tadi saya agak ramai juga. Kita sampai pukul 8 tadi. And bila ramai ni dia mungkin akan delay tu biasa lah. So peserta yang masuk total dalam 300 peserta yang masuk. Macam tadi kalau korang tengok video saya pergi register tu pun memang sangat-sangat ramai. Berat badan saya masa pagi kat rumah saya timbang 61. Cuma bila dah makan saya timbang tadi 62.7. So kita masuk kelas Bantam. Bantam ni bawah 65 kilo. And saya masuk kategori klasik fizik bawah 167 cm. So dua kategori saya akan masuk untuk esok. Hari ni kita sambung kita punya carb loading. And then kita just relax, chill, besarkan muscle kita dengan karbohidrat yang kita dah sediakan, yang kita dah masak semua tadi. So kejap lagi pun kita nak makan lagi, sambung carbo loading. Lepas tu korang stay tune lah. Alright, so let's go for the goal. 2 minggu lepas kita ada competition dekat Philippines, saya dapat nombor 3. So sekarang ni WNBF Malaysia, kita akan looking forward for the goal and pro card. So let's go guys. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm
the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. So, Assalamualaikum guys. So, pagi ni adalah show day. Today is show day. So, kita sampai awal kat sini. Kita nak training dulu, jadi orang pertama training. And then kat belakang saya ni adalah backstage dia, tempat pump dia. Tak pernah lagi saya pergi competition yang ada backstage yang complete equipment macam ni So, backstage ni selalunya kita akan bawa band sedikit, tapi ni dah complete equipment dah. So, sangat-sangat padu dan mantap lah kan. Bagus, senang untuk kita pump. Selalunya getah tu memang akan hilang kalau habis pakai. So kat sini senang lah. Jom lah. So, benda yang saya akan buat sekali adalah, of course lah, pull down bila kita nak warm up nanti. So tu pump zone. So kenapa saya training awal guys? Sebenarnya hari ni hari yang sangat-sangat kebaraian. Sebab apa? Sekarang pukul 6.45 Sekarang pukul 6.50 pagi. Kita nak training awal dulu. Lepas tu kita nak lari kejap. Kita nak pergi selection untuk Mr. Selangor. Lepas tu kita datang sini balik. Kategori pukul 3 petang dan pukul 7 petang. So kiranya saya ada 3 show day untuk hari ni. Okay. So selection Selangor ni untuk Mr. Malaysia bulan 9 nanti. Dan kalau saya menang competition WNBF ni untuk competition bulan 11 nanti. So penentuan untuk bulan 9 dan bulan 11 adalah hari ni. So let's go. Macam itulah. Nancis dulu. So pagi ni adalah competition day. Saya semalam dah register, saya dah timbang berat badan. So hari ni competition day, saya masuk 2 kategori, bodybuilding dan juga klasik. 2 minggu lepas kita masuk competition WNBF dekat Filipina, saya dapat nombor 3. So sekarang ni WNBF Malaysia dekat Wan Utama. We are looking forward for the goal. So wish me luck and let's go. Guys, so sekarang ni kita on the way ke selection Selangor. Macam saya cakap tadi, hari ni saja saya kira ada 3 show day. First kali kita ada selection Selangor. Lepas tu kita ada competition kategori klasik fizik pukul 3, kategori bodybuilding pukul 7 malam. So 3 show day ni nak kena flex badan semua. So ini first time saya buat ni. Tempat selection Selangor ni kat Bandar Tasik Selatan tau. So ambil masa dalam setengah jam. Daripada event WNBF Malaysia ke Bandar Tasik Selatan setengah jam. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar, tak ada jam teruk. Sebab bila ada jam teruk, saya risau rushing. So bila rushing nanti tak cukup pump, kita punya pemakanan semua. So far training kita semua dah cantik, pemakanan semua dah cantik. So kita harap hari ni berakhir dengan elok. Dan saya sangat-sangatlah looking forward untuk dapat selection Selangor ni. Bila saya dapat, contoh kalau saya confirm dapat selection Selangor ni, Mr. Malaysia confirm. So saya nak masuk Mr. KL ke, tak masuk Mr. KL ke, terpulang. Yang penting Mr. Malaysia tu confirm, sebab saya wakil Selangor. Okay, tu untuk selection Selangor ni.
Petang ni pula kalau saya menang competition, dapat pro card, saya akan confirm masuk WNBF Pro Galaxy, which is hadiah up to 100 USD. So kat situ main pro. Saya tak looking for menang lah. Tapi kita dapat top 5 pun saya dah bersyukur dah. Sebab itu international yang semua natural athlete tapi title pro akan berlawan kat situ. So pagi ni kita harap dapat selection Selangor, and petang ni kita harap dapat jadi champion. So hari ni is a big day. So Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Let's go guys. So yang belum subscribe, kau kena subscribe dulu. Jom, jalan clear je. Tengok. Bukan untuk you prepare lagi ya, bukan. Sebab di badan ada 3 fasa tau. Fasa bergabung, fasa markup, and then you punya fasa cutting, fasa perut, kita akan pilih baju. Walaupun orang tak ramai, tak apa. So kita akan ambil, kita akan pilih walaupun kita dapat 2-3 orang pun. Sebab ni kita orang barisan baru Persatuan Selangor. So kalau dapat okay. Sebab di pentas ni 2 orang je, tak besar. So jangan sibuk kawan-kawan Alif, ada yang ambil gambar tak Alif? Relax. Biarkan relax. Teman-teman ya? Dia berubah tak apa akan datang, tapi sekarang potential dekat situ. Nanti dia akan naik, Kan macam ayah, daripada kategori apa, meningkat di bantam pergi. Tapi ini yang betul. Tapi tak pernah masuk kan? Atlet fisik tak pernah masuk kan? Tahun lepas saya masuk atletik mesti kan? Tapi ini paling bagus lah. Dan baik, I tengok dah berapa tahun dah tengok dia. Okey, boleh, setuju. Kita cuba dia ada front and bicep ni. Dia tak putus semangat. Klasik, memang Lain. Beza. Jauh. Kalau kau tak pilih kau untuk klasik dah saya lagi kau. Saya cakap pada semua orang ni lah. Maksudnya ikut pada yang coach tentukan betul lah. Jangan nanti bila kita dah pilih, coach cakap bulat, you cakap lanjut. Tak boleh, kali tak balik tangan kosong. Tolong lah. Tapi Selangor tak pernah masuk kan? Tak pernah. yang mana yang saya panggil nama ni, tolong keep in touch dengan saya. Saya nak profile dulu, saya akan bagi format. Ini kategori the one and only Edison Azim Syafiz apa? Cuma di atas Stage. So Zuhari ke Suhari? Johari. Safwan mana? Ada yang mana yang tidak terpilih? You just focus for Mr. Malaysia mewakili negeri Selangor. Bawah. Masuk. Okay, thank you, bye. Okay guys, so kita baru habis selection Selangor. Malangnya nasi ni aku dah prepare betul-betul. Tiba-tiba basi pula. Meal tengah tak cukup ni. Patutnya timing sekarang ni kena makan nasi, tapi basi. So macam nak makan, dia macam lendir sikit. Macam nak makan sebab nak bagi kenyangan, nak bagi sedap perut. Tapi risau petang dan malam ni sakit perut pula. So kita terpaksa kita kecil makan lain. So sekarang ni kita baru je habis selection untuk Selangor. Alhamdulillah rezeki saya dapat masuk Mr. Malaysia untuk mewakili
Negeri Selangor. Tapi dia ada tapi. Kategori yang saya akan masuk ni agak lain sikit daripada saya punya planning dia. Kalau korang nak tahu kategori apa pasal Mr. Malaysia ni, kebangsaan, competition yang sangat besar ni, korang kena tunggu next video. Sebab video ni kita akan borak lebih kepada competition petang ni. So apapun, selection is done. We are looking forward to Mr. Malaysia bulan 9 September 2025. So sekarang ni kita on the way ke tempat event untuk kategori saya pukul 4 kejap lagi. Saya start dengan kategori klasik fizik dulu. So tadi dah keluar dah list. Klasik fizik ada dalam berapa orang 12 orang ada ke? 12 orang. Kategori bodybuilding ada 8 orang. So agak ramai. Bila ramai ni dia agak tough bila kita nak dapat aim to top 5 ataupun final. So apa pun kita akan buat yang terbaik. So let's go event. Jam agak ada sikit tapi kita slow-slow lah guys. Tengok. Tapi insyaAllah kita berada dalam planning, tak rushing. So mari kita. This ain't on the man, facts bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Kali ni dia punya turn. Saya pula ambil video dia guys. Macam mana video kenapa? Okey? Mau? Gerak Ya, sabar. So sebabkan saya lupa nak bawa kopi daripada rumah, so nasib baiklah dekat sebelah backstage ni ada kedai kopi. So kita beli kopi and then madu and then macam biasa lah. Let's go. Lupa punya hal. Whey protein baru daripada MMX guys. Saya nak minum semua protein kat sini guys, tapi tak boleh. So dia kena sabar jap. Tunggu habis game barulah komik sana sikit, sini sikit. Aku akan kenyangkan perut aku ni dengan protein dia. No solid food. Tapi kejap, dia kena santai dulu, okey? Ini adalah Pro Natural guys. So last year dia dapat Pro Natural dekat Cameron Natural. So saya ambil Aura sikit. All the best. Same page, do my own thing, and I maintain flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Okay guys, ini kita ambil rice cake coklat yang kita beli kat grocery. Kalau korang tengok video yang sebelum ni punya, saya makan ni. Belum masuk madu lagi sebab macam delay. So kita tak nak, sebab malam ni ada kategori lagi, so nak kena rehat dulu. So saya tak nak terlampau full throttle dekat sekarang ni. So kita just like walaupun coklat di coklat diet tapi sedap. Belum coklat betul lagi. Kejap lagi.
belum habis lagi. Saya tengah tunggu untuk ada ke final ke tak ada ke final. So dia agak lama untuk tunggu tu. Sementara tu kita makan rice cake coklat lagi. Okay, so kita baru habis kategori tadi, baru comparison apa semua. Cuma saya tengah tunggu sampai kategori final ataupun tidak, kita tak tahu lagi. Nak tunggu kategori ni dah habis, lambat lagi. So rice cake tu. So kita baru je diberitahu oleh abang, uncle boleh masuk kejap tak? Masuk. Okay. So tadi uncle bagi tahu saya apa? Top 5 dalam. Top 5. So kita akan masuk dalam top 5 dalam final nanti. So kita tunggu kejap lagi untuk placing number. Kejap lagi kita tunggu. Top 5. Top 5. Athlete number 46, Muhammad Hazim. So kita baru je habis kita punya kategori klasik fizik. Korang boleh tengok kat belakang ni. Nampak saya dapat tempat keempat daripada 13 orang. So ini pun dah sangat-sangat cukup bagus lah. Kita dah bukan kalahkan lah, kita dah alhamdulillah atas daripada 8 orang. So ini baru first kategori untuk hari ni. Kejap lagi saya ada kategori bodybuilding pula. So pukul 8 malam. So sekarang ni kita just follow, rehat dulu. Malam ni baru saya betul-betul target yang keemasan sikit. So nak tahu guys, tunggu kejap lagi. Nombor 4 ni dah cukup bermakna lah. Klasik fizik tu. Nak kena vacuum ni penat. Let's go. Lama guys tak makan the real chocolate. Paling-paling coklat pun aku makan protein bar. Ini yang the real dirty. Bukanlah dirty, tapi dah lama saya tak makan yang bapak sedap lah. Woi, lama sikit tu memang kebulan tu. Sekejap lagi kita ada next category. So kita start slow-slow manisan yang betul-betul all out dia. Tadi saya tak all out manisan, tadi saya makan yang madu yang safe. Kali ni kita nak betul-betul all out, so kita make gula yang betul-betul all out dah. Okay, let's go. Coach penat dah. So kita dah berada di penghujung. So marilah kita sambung last dance.
Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to Number 46, Muhammad Hazim. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, still kingdom come. Let's do baru je habis show untuk bodybuilding, kategori bodybuilding. Saya dapat ke final untuk awards lagi, tapi saya pun tak tahu nombor apa. Tapi lepas ni dah tak ada show dah. Untuk 3 show hari ni dah settle. So first meal yang saya akan makan adalah protein bar. Masih lagi coklat biasa. Sebab lagi 6 minggu kita nak pergi Miss Malaysia kan. So kita diet tapi makan coklat. Boleh lah, yang penting diet. Bismillah. Boleh lah. Diet. Katanya habis dalam pukul 7. Sekarang pukul apa? 9 10.30. So sampai pukul 10.30 lah kita tunggu award kita. Tak apa, sebab lepas ni nak ke Mr. Malaysia ada lagi sebulan lebih. So ada masa lagi untuk kita rehat sikit. Dalam masa apa kena diet. So sidai dia sampai 10.30 kan. Sikit lagi pukul 12 Nancis pun dah tutup. Assalamualaikum guys, daripada petang ke selamat malam. So kita baru je habis second kategori. Saya dapat So, Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk sihat sadoi to bonus. So, untuk video kali ni macam biasa kita akan buat summary dan bincangkan pasal competition kali ni. So, here we go. Jom kita masuk kepada day 2 show day. Apa jadi, kenapa jadi, macam mana dia boleh jadi, macam mana itu ini. Let's go. Dekat tempat event kita, bila saya pergi dekat backstage tu memang bapak ramai gila lah. Okey, sangat-sangat ramai dekat backstage tu. Sebab kategori yang saya nak masuk ni adalah kategori baru untuk tahun ni. Kategori first kali adalah Classic Physique. So tahun lepas kategori Classic Physique tak ada. So tahun ni ada, dia buat baru and sangat-sangat ramai. Dia ada daripada kategori First Timer, lepas tu Novice Below, Novice Atas, dia ada kategori Junior, dia ada kategori Teen. Teen ni 19 tahun, Junior ni bawah 21 tahun, First Timer. So sangat-sangat ramai. So bila ramai tu, backstage tu yang nampak besar terus nampak kecil lah. Alright. So tak apa, kita just take time dulu. And bila saya nampak ramai ni, saya memang dah otak memang akan
of course ada delay, so aku kena jaga makan aku sebab kita tak nak jadi macam dekat Filipina macam sebelum ni kan. Pumpang-pumpang dah habis rest, kita pun start lah kita punya warming up untuk Classic Physique kategori. So, kategori Classic Physique yang saya masuk ni, kategori saya adalah bawah 169 cm, which is dalam kategori saya ada 13 orang. So agak ramai dekat situ, and dia tak ada berat tau. Kategori Classic Physique ni tak ada berat, so saya akan lawan dengan orang yang mungkin 169, 170 cm tapi tebal-tebal. So berat saya 62, so kita akan fight dengan tebal-tebal dan 13 orang ramai. And masa saya masuk competition ANBC bulan 4, ada 2 orang yang saya nampak opponent saya masa ANBC tu. Yang champion nombor 1, nombor 2, saya nombor 4 masa kat ANBC tu, dia pun masuk kategori Classic Physique sama kategori dengan saya. So kita jumpa lagi lah dekat atas stage tapi berlainan tempat. So dia macam excited sebab waktu kat NBC saya tak prepare well lah. Saya prepare dalam 4 minggu, tapi yang ni kita prepare well. So dia macam excited lah nak tahu kan apa result dia. So, kita start kita punya kategori Classic Physique. And bila dah buat solo routine tu, tiba masanya untuk comparison pula. And Alhamdulillah saya dapat first call out. So kalau macam competition international ni, first call out ni kiranya you antara dalam ramai-ramai kategori tu, dalam kategori tu you antara yang terbaik lah bila nama you dipanggil untuk first call out. So mungkin kita boleh jadi top 10, top 5 untuk ke final. So bila nama saya dipanggil untuk first call out tu, dia macam excited lah kan, sebab kita dah ada placing yang agak macam okay, aku top 10 confirm sebab first call out tu. Lepas tu comparison. So bila kompetitor ramai ni, 13 orang ni, dia ambil masa yang lagi lama untuk compare lah. Kalau masa lagi lama untuk compare, lagi banyak lah aku kena tekan masa, lagi banyak aku kena tekan masa, lagi penat lah aku. Tapi kita dah prepare posing kita semua. Tak ada mengah, Alhamdulillah, tak ada cramp apa semua. Sebab kadang bila orang yang jarang practice posing ni, dia akan cramp tau. So bila cramp kau tak dapat perform atas stage lah. Saya pun pernah cramp waktu kat Singapore dulu. So kita dah belajar dari kesilapan, kita dah improve. Part cramp tu aku dah settle lah. So kita cari mana yang kita nak kena improve lagi pula. So Classic Physique ni Alhamdulillah semua okay. Habis first call out ni, dia tak terus panggil final. So dia panggil kat backstage, dia masuk kategori lain pula. So kita kena tunggu ada ke tak ada nama kita ke final. So dalam masa nak tunggu tu pun barai juga tu. So kita duduk sambil tahan air lagi. Kalau korang tengok bibir saya sekarang ni masih kering ni, daripada semalam ni tahan air ni. Berak pun tak keluar lagi ni, sebab air tak ada Ramadan. So tak lancar, rest. Tiba-tiba datang seorang pakcik, dia cakap so nama you standby nanti apa ni ambil award untuk top 5. So aku pun Alhamdulillah. So Classic Physique ni adalah kategori yang saya tak aim sangat sebenarnya, sebab saya lebih kepada bodybuilding. So dapat top 5 tu satu achievement lah. And Alhamdulillah untuk kategori Classic Physique kita dapat tempat keempat guys. Aku kena tunjuk korang medal. Ni pula medal ni gelap. Nanti aku make close up sikit. Okay. Ada urat tu kat tangan. Masih ada ke? Okay guys, so saya dapat tempat keempat. And satu achievement yang saya sangat-sangat bangga. Satu lagi sebab dekat ANBC saya kalah dengan 2 orang tu. Tapi dekat competition semalam, dua-dua tu tak pergi ke final. Satu achievement buat saya kan. So kita dah beat orang yang kalahkan kita dekat Johor bulan 4 itu. So inilah medal dia. Medal dia lawa cuma gelap. Tapi tak apalah. Yang penting aku nak gantung buat collection. Classic Physique dah habis. Kita kembali kepada next kita punya kategori, which is bodybuilding below 65. Which is kategori yang aku paling tak sabar dan tunggu-tunggu. Kategori saya again, bila ramai ni dia agak drag sikit. So kita rest dalam masa sama. Makan kena kontrol, air kena kontrol juga, sebab tak nak bagi badan terlebih overreact ke tiba-tiba jadi lain. So kita kontrol. Dalam masa sama kena rest juga. Dalam masa sama saya tak nak tidur kalau boleh, sebab kalau saya tidur nanti nak bangun tu badan lemau. So kita just
Duduk, lepas tu jalan jap pusing-pusing. Duduk, jalan jap pusing-pusing. Makan rice cake sikit-sikit. Pumpang start lah kategori kita dalam pukul 8 ke 9 malam. Katanya kalau tak pukul 7 tapi sebabkan reg start pukul 9 malam. So kita start warm up kita. And kategori bodybuilding yang saya nak masuk ni ada 8 orang. So tak adalah ramai macam klasik tadi. Tapi saya tengok tebal-tebal mat. Ya Allah. Sebab ini adalah competition international tau. Dia international tapi dia buat dekat Malaysia. So which is ramai juga kompetitor luar daripada Hong Kong, Taiwan. Kalau tengok barisan juri dia pun daripada Australia, Hong Kong, Taiwan, lagi Chinese. So dia international. So bila international ni serata dunia lah. Siapa nak masuk competition tu kau just masuk, tak ada masalah. So dalam kategori bodybuilding ni saya betul-betul warm up yang all out. Masa klasik tadi kita just buat light warm up je sebab kita tak nak over sangat kan. So kita simpan. So bodybuilding ni kita buat full throttle guys. Solo rutin saya, lepas tu kita akan masuk kepada comparison, which is comparison pun saya dipanggil untuk first call out. So itu adalah quite good apa ni, apa ayat dia? Bukan achievement. Ada chance ni boleh. Tapi masa dekat backstage kita tengok, ya Allah, tebal-tebalnya, tinggi lebih kurang, tapi badan dorang, aku rasa kamera aku ni mungkin dorang kat sini kot. Tapi memang tebal lah. Okay, so saya ada tanya juga beberapa kompetitor daripada kategori saya tu. So dorang cakap ada daripada Hong Kong. So kita fight dengan open international kot. Kategori bodybuilding ni peluh saya paling banyak lah jatuh. Okay, masa klasik tadi steady. Masa kat bodybuilding ni peluh, ya Allah, dah start meleleh dah, start mengalir dah. So guys, ini adalah untuk kategori bodybuilding saya dapat tempat kelima daripada 8 orang peserta. So kita dapat medal yang sama, warna hitam. Okay, ingat guys, ada orang tak dapat nombor 5 tapi aku dapat. Alhamdulillah, ini pun satu rezeki. Okay, so korang boleh tengok kat sini kita ada 2 medal di warna hitam. So lepas habis kategori tu memang saya agak, dia bukan down tau, tapi dia macam bila kita tengok balik video-video tu kan. So of course lah, bila kita kalah ni kita akan tertanya-tanya kenapa aku kalah kan. Dia bukannya just macam okay kalah dah, kalah. Apa yang bangang sangat kau ni? Kau pergilah research balik kenapa kau kalah. So saya pergilah tengok balik video-video and saya tanya juri kenapa saya boleh kalah. Apa yang buatkan point saya kurang baik, apa yang buatkan point diorang baik. So kita dapat beberapa feedback lah daripada juri. So saya dapat feedback yang mungkin badan saya tak cukup tebal dan saya kurang dryness. And then saya tanya balik kenapa, macam mana nak tebal kan. So aku tengok walaupun orang natural tapi badan orang gabak mat. Gabak dan rabak. Badan aku macam halus je. So kita try tanya, minta ilmu untuk kita improve dia masa akan datang. So diorang cakap ada beberapa orang atlet natural yang padu. Diorang cakap kalau nak tebal kena go for bulking for 2-3 years, jangan masuk competition. Sebab untuk natural athlete, kalau you nak achieve size badan yang tebal, you perlukan bulking tanpa cutting. Sebab bila kau bulking cutting kau turun naik, dia quite susah untuk grow kau punya muscle dan susah untuk develop you punya muscle grow. So dia perlukan bulking. Tapi itu daripada dorang lah. Kalau kita tanya natural athlete lain, contoh macam Faiz Arifin, tiap-tiap tahun masuk competition. So dia method masing-masing. So here we go. Kita dah habis competition WNBF 2025. Kita tak berakhir dekat sini. Alhamdulillah semalam selection selection Selangor saya dapat dan saya terpilih untuk join ke Mr. Malaysia 2025 di Kuantan, Pahang. Persoalannya kategori yang saya nak masuk ni agak lain sikit. Tapi kalau korang nak tahu, korang kena tengok video yang lepas ni lah. Okay, bagi aku rehat jap. So kita berbalik cerita. Kalau tak saya nak masuk Mr. KL, tapi Mr. KL ada 6 minggu lagi, Mr. Malaysia ada 8 minggu. So saya fikir balik, aku nak rehat kejap. Bagi aku
Sebab kita back to back competition kan. Minggu lepas 2 minggu lepas Filipina, lepas tu NBC bulan 4. So saya nak take a break kejap. Dalam 2 bulan ni aku nak try improve size badan saya. Dan dalam masa yang sama kita nak buat yang lebih baik better version untuk bulan 9 akan datang ni, Mr. Malaysia 2025. Last Mr. Malaysia saya masuk 2023, saya wakil Selangor. 2024 kita tak terpilih. And 2025 kita wakil Selangor lagi sekali untuk pergi ke Mr. Malaysia. So overall untuk WNBF ni so far okay, competition yang sangat okay, bagus. Cuma saya punya journey saya ni sebenarnya more to local competition, which is saya punya macam mana saya punya target saya more to local lah, Mr. Malaysia. Tapi bila hari tu kita dah lepak dengan Esther, dengan Jackie, macam diorang punya fokus untuk WNBF. So saya pun dah terracun kan, nak fokus WNBF, Pro Card apa semua. Dalam masa yang sama dia kena saya kena brainwash saya punya otak balik. Just ingatkan yang WNBF ni sebenarnya Zim, kau just nak masuk, nak ambil medal saja, nak buat apa ni, kerangan. Kau bukan nak fokus kat situ. Kau fokus kau kat Mr. Malaysia. So local show. So saya masih fikir-fikirkan lagi tahun depan ni sama ada nak pergi WNBF ataupun just nak fokus Mr. Malaysia. Sebenarnya tak bagus bila kita dalam bodybuilding tapi kau banyak sangat masuk competition. Badan kau akan penat and then condition kau will be worse berbanding kalau kau masuk satu competition and then you only focus that kind of competition je. So macam saya sekarang ni fasa terjah. So ini aku masuk, itu aku masuk, ini aku masuk, itu aku masuk. So of course badan kau pun penat kan. Kau kurang karbo, kau tinggi karbo, kau tahan air, kau tak tahan air. Kau workout peak week, kau tak workout peak week. Orang sekeliling pun akan terlibat. At the end of the day, kita dah habis. First kali saya nak ucapkan terima kasih dekat MMAX lah sebab sponsor. Walaupun dekat YouTube ni aku tak pernah mention MMAX kat TikTok kan. So terima kasih MMAX. Lepas tu parent support. Thank you juga kat videographer kita. Kalau korang tengok kat dalam video tu, itu videographer saya. Okay, korang nampak dia tengah buat apa kan. Dia tengah ada kat sebelah saya, dia tengah makan ni. Tapi kalau dia tengok video ni, dia tahu apa yang dia tengah buat tu. Okay, and then saya nak ucapkan terima kasih dekat saya punya girlfriend saya. Ini bagilah aku sweet-sweet je. Korang relax dulu, okay. Bagilah saya buat appreciation speech. So of course bila kita diet and prepare untuk competition ni, mental dan fizikal agak barai. So dia lah antara orang yang faham aku. Dia lah antara orang yang cakap aku ni macam singa waktu diet ni. But life must go on kan. Yang penting kita kena kawal lah benda tu. So big thanks to her lah. Okay guys, so mungkin dia tak ada dalam video ni kot, tapi kalau kau follow aku, kau tahu lah. Okay guys, so at the end of the day kita dah habis. So Mr. Malaysia 2025 8 weeks out, let's go. So jom kita payung sikit lah. So ini condition sehari selepas kom. Masih ada lagi. So lepas ni kita nak sambung diet. Balik. Balik. Kali shot ni. Ini yang ni. Kan, kali shot. Dah, dah. Tak ada butter.